WSL Women's Super League, perlawanan di antara SS Leopard berdepan KL Spice Girl. Perlawanan yang terakhir peringkat kumpulan yang bakal menjadi satu perlawanan yang akan kita saksikan sebentar nanti. Dan para pemain sudah pun masuk ke dalam padang. Dan pastinya bersama-sama dengan saya, Sabri Hambali selaku pengguna terbaik dalam perlawanan terakhir mereka. Sepak mula akan dilakukan oleh SS Leopard. Hani Zahra sedia dan isyarat telah pun diberikan oleh pengadil perlawanan untuk 35 minit yang pertama, separuh masa yang pertama di antara SS Leopard dan juga KL Spice Girl. SS Leopard pada petang ini berjersey putih biru, sementara KL Spice Girl menggunakan jersey hitam putih. Risha Darina antaran terus ke depan, cuba untuk dikejar di situ. Kesilapan, dan kali ini ada sungkitan, peluang untuk KL Spice Girl. Sedikit kuat sungkitan yang dilakukan oleh Adriana Balkis. Kita perhatikan bagaimana percubaan ini. Satu percubaan yang baik. Dia cuba chip, tapi bola itu tersasar keluar daripada Spice Girl pula mendapat peluang. Putri Noralisa, hubungan tinggi dan tandukan juga dilakukan. Ada sentuhan, ada connections yang dapat dilakukan, namun sedikit tersasar. Satu hantaran baik dari Putri Noralisa dan timing header daripada Davis Tivitia. Sempat kita menyaksikan satu tagging. Kini pula sekali lagi Spice Girl terus saja ditekan dengan serangan daripada SS Leopard pada ketika ini. Percubaan terus nampaknya. Ia menjadi reason yang attacking movement itu dapat disebut dengan baik. Terus saja diantar, ada peluang ketika ini, percubaan yang diselamatkan. Masih lagi berbahaya dan akhirnya Putri Nur Alisa menyelamatkan pintu gol KL Spice Girl. Satu cubaan yang sangat baik. Antara yang begitu sempurna nombor 33 ini, dan kita lihat Michelle Olivia itu menghalakan kaki dalam kotak penalti, dikeluarkan, terlepas di situ. Setia antaran becak untuk Azhar Niza melepaskan diri daripada pelangkap offside. Masih lagi Azhar dan percubaan terus. Side netting yang dicari oleh Azhar Niza. Dia tidak memiliki pilihan, terpaksa bertindak kesorangan. Iya betul. Di mana support daripada rakan Meriau. Cubaan untuk bagi saya mengambil sepakan percuma untuk KL Spice Girl di penghujung saingan minit ke-69. Daripada Dewi Tia, lepas tangkapan. Terlepas tangkapan Nur Ain Kaisara. Cemas keadaan. Sangat bahaya Nur Ain Kaisara. Beliau menjadi sangat-sangat baik sepanjang perlawanan. Hampir dan mungkin akan mengesahkan kedudukan pada scoreboard. Dan begitulah pengadil meniupkan whistle penamat untuk perlawanan terakhir bagi dua pasukan ini, SS Leopard dan juga KL Spice Girl. Tiada jaringan yang dapat kita saksikan, menyaksikan mereka terikat dengan 0-0. Jadi terima kasih kepada anda yang telah bersama kami.